mempunyai 3 hit di peringkat separuh akhir ini, dan ini adalah hit yang pertama Daniel Shah Putra di lorong yang pertama, ambil kedudukan terbaik untuk permulaan. Sudah dilepaskan ketujuh pelari, permulaan yang agak baik ditunjukkan. Perhatikan bagaimana kepantasan Amin Zahril terus meluru ke hadapan, memimpin perlombaan, meninggalkan jauh kedudukan peserta-peserta lain. Amin Zahril semakin hampir dan berjaya untuk mendapatkan tempat yang pertama. Di hit yang pertama untuk pelari daripada Terengganu ini tidak mampu dicabar oleh peserta-peserta lain. 14.10 saat yang dilakukan oleh Amin Zahril untuk melayakkan diri ke peringkat akhir. Satu larian yang cukup bertenaga. Azam mewakili Sabah. Lorong ke-6 Aish Iskandar mewakili Negeri Sembilan dan Abdul Rakib Abdul Razak dari Sekolah Sukan Singapura. Sudah pun dilepaskan ketujuh pelari, permulaan yang baik di lorong yang keempat daripada Rizwa Haizat. Perhatikan dia memecut laju ke hadapan, cuba diberikan cabaran di lorong yang pertama. Pelari daripada Laos nama Rizwa Haizat meneruskan larian pantasnya, kekal berada di kedudukan hadapan dan berjaya untuk menamatkan larian di tempat yang pertama buat Rizwa Haizat. Seperti yang dijangkakan, tidak ada masalah untuk atlet yang mewakili Angkatan Tentera Malaysia ini. 14.63 saat di kedudukan yang pertama. Hit yang kedua diikuti kedudukan yang kedua wakil daripada Laos, Kongkam Kop Mavong, yang berpuas hati melihat terlebih dahulu keputusan di hit yang kedua tadi, bagaimana Rizwa Haizat menepati ramalan 14.63 saat. Kita akan berikan tumpuan bagi hit yang ketiga ini. 7 peserta bersedia untuk dilepaskan. Sudah pun dilepaskan ketujuh pelari. Perhatikan permulaan yang baik yang dilakukan oleh Yuzairi seperti tadi, namun berjaya dipintas lorong yang ketiga. Ilham Jaafar lorong yang pertama. Bagaimana peserta dari Sri Lanka yang meneruskan saingan dengan cukup lancar dan berjaya untuk menamatkan saingan di tempat yang pertama. Oh, satu larian yang cukup baik ditunjukkan oleh Rana Tunggage Roshan Damika daripada Sri Lanka. Itulah yang kita katakan bagaimana cabaran daripada peserta luar negara ini yang boleh menyaksikan pelari-pelari tempatan menggigit